Selamat datang ke Arena Pemikiran. Hari ini kita akan bercakap tentang sesuatu yang dahulunya kita tengok dalam filem fiksi sains je, tapi sekarang ni ia rasa macam makin hampir, iaitu masa depan robotik kita. Vizi tentang mesin pintar yang bantu kita dekat rumah, dekat tempat kerja, malah dalam bidang perubatan, semua tu bukan lagi fantasi. Betul, vizi tu memang menarik. Tapi persoalan yang lebih besar ialah sejauh mana realistiknya visi tersebut pada masa sekarang. Kita selalu terlepas pandang satu hakikat penting. Dunia manusia ni, secara semula jadinya tak teratur, kucak-kacik dan sukar diramal. Manakala robot pula pada dasarnya berfungsi ikut logik dan atur cara yang tetap. Percanggahan inilah yang timbulkan persoalan utama kita hari ini. Tepat sekali. Persoalan utamanya ialah, adakah kita betul-betul diambang satu zaman di mana robot akan jadi sebahagian daripada kehidupan harian kita? Breath, ataupun cabaran nak satukan logik mesin dengan kekalutan dunia manusia ni sebenarnya lebih besar daripada yang kita sangka. Dan saya akan berhujah bahawa walaupun kemajuan teknologi ini sangat mengagumkan, halangan-halangan asas, terutamanya yang berkaitan dengan ketangkasan fizikal dan keupayaan nak uruskan keadaan yang tak menentu, menunjukkan yang masa depan tu sebenarnya masih jauh lagi. Manakala, saya pula berpendapat sebaliknya. Saya percaya kita sedang menyaksikan permulaan satu integrasi yang akan mengubah cara kita hidup, di mana robot bukan saja akan membantu, tapi juga meluaskan lagi keupayaan kita sebagai manusia ke tahap yang kita tak pernah bayangkan. Baiklah, mari kita mulakan. Silakan bentangkan hujah anda. Okey, pendirian saya jelas. Kita sedang menghampiri satu titik perubahan yang signifikan. Kita tak perlu lihat jauh. Cukup dengan meneliti kerja-kerja yang sedang giat dijalankan di pusat penyelidikan terkemuka macam Pusat Robotik Stanford. Falsafah mereka bukan untuk bina robot yang ganti manusia, tapi untuk bekerjasama dengan kita. Matlamat utama mereka adalah untuk membantu. Terutamanya dalam bidang kritikal seperti penjagaan warga emas, di mana populasi yang semakin menua ni perlukan sokongan yang lebih besar. Ini bukan lagi teori. Kita dah nampak bukti keupayaan robot yang melangkaui batas fizikal manusia. Ambil contoh robot bawah air, Ocean One. Ia dah berjaya teroka kawasan lautan yang terlalu dalam, terlalu bahaya untuk mana-mana penyelam manusia. Cuba bayangkan, ia boleh navigasi bangkai kapal Rom purba dekat dasar laut dan ambil artifak yang rapuh tanpa rosakkannya. Ini boleh dibuat sebab ia guna maklum balas haptik. Maksudnya, juruterbang dekat permukaan boleh merasakan apa yang disentuh tangan robot tu. Seolah-olah getaran dan tekanan tu dihantar terus ke hujung jari dia. Ini beri tahap kepekaan yang luar biasa. Malah, dekat rumah kita sendiri pun, prototipe macam Tidybot dah tunjukkan kemajuan yang hebat. Ia berjaya bersihkan sebuah bilik tidur, asingkan baju kotor masuk bakul, simpan mainan yang bersepah dan letak topi dalam laci. Ini buktikan yang cabaran terbesar bukan lagi pada tugas itu sendiri, tapi pada keupayaan mesin untuk faham konteks persekitaran manusia yang dinamik. Tidybot tu bukan sekadar penyusun, ia satu langkah ke arah mesin yang boleh buat pertimbangan. Saya faham kenapa demonstrasi macam tu nampak meyakinkan. Tapi pada pandangan saya, ia seringkali sembunyikan cabaran-cabaran asas yang kita masih belum dapat atasi. Cabaran terbesar dalam bidang robotik, seperti yang ramai pakar akui, ialah interaksi fizikal dengan dunia nyata. Atau apa yang kita panggil sentuhan. Breath. Tangan manusia ni satu keajaiban kejuruteraan biologi. Ada 27 tulang, lebih 30 otot yang benarkan kita buat macam-macam tugas dengan ketangkasan luar biasa. Daripada pegang objek berat sampailah masukkan benang ke dalam jarum. Nak tiru keupayaan ni amatlah sukar. Demonstrasi yang nampak hebat, macam robot Optimus tangkap bola tenis tu, selalunya bergantung pada teleoperasi. Dalam arti kata lain, ia dikawal dari jauh oleh operator manusia. Tanpa pemandu mahir dekat belakang tabir tu, robot tu tak mampu buat sendiri. Itu bukan autonomi. Itu cuma alat kawalan jauh yang canggih. Sejarah dah tunjukkan yang robot hanya betul-betul berjaya dalam persekitaran yang sangat terkawal dan berstruktur. Lengan robot Unimate di kilang General Motors dulu tu contoh klasik lah.
Ia buat tugas sama beribu-ribu kali tanpa sebarang kejutan. Bawa robot keluar dari kilang yang steril ke dalam dunia manusia yang tak menentu dan kucak-kacir ni satu cabaran yang sama sekali berbeza. Malah teknologi yang dah ada kat rumah kita pun boleh gagal teruk. Kita semua pernah dengar kan insiden robot vacuum gelet najis haiwan peliharaan lepas tu sebarkan ke seluruh permaidani. Ini menyoroti masalah teras peristiwa ekor panjang atau long tail events. Kita boleh programkan robot untuk 99% senario tapi 1% peristiwa yang tak dijangkai ni macam najis haiwan tu yang tentukan sempadan antara alat yang berguna dengan satu malapetaka. Dan AI sekarang ni masih sangat lemah dalam menangani ekor panjang ni. Memang betul, tangan manusia sangat kompleks, tapi teknologi baharu sedang tangani masalah ni secara langsung. Para jurutera sedang bangunkan penderia atau sensor canggih macam Denstat dan Gelsight yang benarkan robot melihat apa yang disentuhnya. Ini bukan lagi sekadar pencengkam mekanikal yang kasar dan tak ada deria rasa. Dengan sensor ni, robot boleh buat tugas-tugas yang perlukan kepekaan yang amat tinggi. Contohnya, dalam satu eksperimen, sebuah robot dengan sensor ni berjaya bezakan antara 1, 2 atau 3 lapisan kain sutera dengan ketepatan lebih 98%. Cuma bayangkan betapa halusnya beza tu. Malah, ia boleh kenal pasti huruf-huruf kecil pada bongkah mainan Lego hanya melalui sentuhan tanpa guna kamera. Ini satu lonjakan besar yang tunjukkan kita sedang hampiri tahap ketangkasan yang diperlukan untuk interaksi yang bermakna dalam dunia sebenar. Robot tu bezakan lapisan sutera dan ya, itu memang hebat dalam suasana makmal yang terkawal. Tapi macam mana pula dengan tugas yang lebih kasar dan praktikal? Contohnya, mengikat tali kasut. Benda yang sangat mudah untuk seorang budak pun masih jadi halangan besar untuk kebanyakan mesin yang paling canggih. Hakikatnya, kita masih belum ada penyelesaian yang berkesan untuk ketangkasan general. Maksudnya, keupayaan untuk buat pelbagai jenis tugas fizikal dengan cekap. Prototipe-prototipe ni cemerlang dalam satu tugas yang sangat spesifik, tapi gagal dalam tugasan lain. Malah, ada perdebatan yang makin hangat dalam kalangan penyelidik, sama ada usaha nak tiru tangan manusia ni pendekatan yang betul ke tak? Mungkin kita terlalu taksub nak cipta replika mekanikal tangan kita, sedangkan penyelesaian yang lebih berkesan mungkin sesuatu yang sama sekali berbeza yang kita belum jumpa lagi. Kegagalan kita hasilkan tangan robotik yang serba boleh selepas berdekat-dekat penyelidikan ni menunjukkan betapa besarnya jurang yang masih wujud. Mungkin kita tak patut tengok ia sebagai satu kegagalan, tapi sebagai satu proses pembelajaran. Dan proses pembelajaran ni tak terhad pada ketangkasan je. Ia juga merangkumi cara robot navigasi dunia kita. Breath, tentu persekitaran manusia ni tak teratur. Tapi dekat sinilah keupayaan pembelajaran mesin mainkan peranan yang sangat penting. Robot macam TidyBot bukan hanya diprogramkan untuk buat satu tugas. Ia belajar dan buat keputusan berdasarkan pemerhatiannya. Dalam ujian, ia berjaya kategorikan objek sama ada ia pakaian, mainan atau topi dan kemudian tentukan mana objek tu patut diletak dengan kadar kejayaan 85%. Ini tunjukkan satu anjakan daripada arahan tegar kepada pemahaman konteks. Ia belajar mana barang patut berada dalam bilik tu. Lebih menarik lagi, untuk selesaikan masalah pergerakan yang lebih kompleks, saintis di Stanford sedang kaji pergerakan penari profesional. Mereka analisis macam mana penari bergerak dengan lancar dan efisien dan guna data tu untuk latih robot maya. Ini tunjukkan satu pendekatan yang kreatif dan diilhamkan oleh manusia. Kejayaan 85% tu memang kedengaran bagus, tapi apa sebenarnya yang jadi dalam 15% kegagalan tu? Adakah ia cuma silap kecil atau ia sebabkan masalah lebih besar? Sebab dalam dunia sebenar, satu kegagalan besar boleh nafikan 100 kejayaan kecil, kan? Kejayaan ni perlu dilihat dalam konteks kegagalannya yang lebih luas. Dalam ujian yang sama awak sebut tu, TidyBot gagal cari sebongkah Lego yang terlindung belakang katil, satu halangan kecil yang mudah je untuk mana-mana manusia. Dekat persekitaran lain, di pusat penyelidikan yang sama, sebuah robot yang direka untuk muatkan mesin basuh pinggan jadi keliru dan berhenti berfungsi sepenuhnya, hanya sebab terlalu ramai orang di sekelilingnya. Malah, sebuah drone canggih bernama Firefly terhempas ke dinding lepas ditolak sikit terlalu kuat oleh penyelidik. Breath, kalau robot boleh gagal semudah tu dalam makmal yang separa terkawal, macam mana kita nak harap ia berfungsi dengan baik dekat dunia luar yang jauh lebih tak dapat diramal? Masalahnya bukan lagi pada robot, tapi pada kita.
Manusia ni tak dapat diramal dan kehadiran kita sahaja dah cukup untuk kelirukan sistem paling canggih. Kita ni pemboleh ubah yang merumitkan segala-galanya. Hujah tu saya rasa kurang meyakinkan sebab ia seolah-olah abaikan satu anjakan asas dalam cara kita patut lihat robot. Kita terlalu fokus pada idea robot sebagai pembantu rumah yang sempurna, sedangkan potensi sebenar mereka adalah sebagai rakan kongsi yang memanjangkan jangkauan dan keupayaan kita. Lihat semula pada Ocean One. Ia bukan sekadar alat kawalan jauh. Ia benarkan saintis teroka dan berinteraksi secara fizikal dengan dasar laut dalam cara yang tak pernah mungkin sebelum ni. Melangkaui batasan fizikal manusia, breath. Visi pengarah pusat tu, Usama Khatib, bukan untuk bina satu robot saja, tapi untuk wujudkan satu armada robot bawah air di seluruh dunia. Bayangkan satu rangkaian global di mana seorang ahli biologi marin di Kuala Lumpur boleh menyelam di Great Barrier Reef melalui robot ni, bekerjasama dengan penyelidik di California untuk kaji terumbu karang, pencemaran plastik, semua tu. Ini bukan lagi sekadar automasi tugas, ini satu anjakan paradigma. Ini pendemokrasian sains di mana manusia dan mesin bekerjasama untuk capai matlamat yang jauh lebih besar. Saya faham visi tu. Ia memang satu wawasan yang hebat. Tapi kita kena berpijak di bumi yang nyata. Rakan kongsi yang awak sebutkan tu masih terikat pada kabel dan dikawal sepenuhnya oleh juruterbang manusia. Ia adalah sebuah alat yang sangat canggih, saya tak nafikan. Tapi ia bukanlah satu entiti yang otonomi. Setiap pergerakannya, setiap keputusannya bergantung sepenuhnya pada kepintaran dan kawalan manusia. Ini sebenarnya kuatkan lagi hujah utama saya. Otonomi sebenar dalam persekitaran yang kompleks dan tak dapat diramal adalah cabaran teras yang masih belum kita selesaikan. Robot-robot ni adalah lanjutan keupayaan kita, sama macam teleskop atau mikroskop. Ia alat yang hebat, macam teleskop angkasa James Webb. Ia panjangkan deria kita, tapi kita tak panggil teleskop tu rakan kongsi kan? Ia tak buat keputusan sendiri, ia jalankan arahan. Dan di situlah beza utamanya. Visi robot sebagai rakan kongsi yang berfikir sendiri tu masih sangat jauh di hadapan. Memang benar, cabaran masih wujud. Saya tak nafikan sama sekali. Tiada siapa yang dakwa kita dah sampai ke destinasi. Namun, kita tak boleh nafikan momentum dan kemajuan pesat yang sedang berlaku. Kemajuan dalam teknologi penderiaan, keupayaan navigasi dan aplikasi khusus macam yang kita nampak dengan Ocean One dan Tidybot, semua ni tunjukkan arah yang sangat jelas. Kita sedang belajar macam mana nak terapkan strategi manusia seperti kebolehan menyesuaikan diri, buat pertimbangan ikut konteks, belajar dari kesilapan kepada robot. Proses ni mungkin perlahan dan penuh dengan kegagalan, tapi ia sedang percepatkan laluan ke arah masa depan di mana mesin akan jadi rakan kongsi penting dalam hidup kita. Dan saya berpendapat jurang antara demonstrasi makmal dan realiti kehidupan manusia yang serba tak kemas tu masih sangat besar. Mungkin lebih besar dari yang kita sedar. Isu-isu teras macam ketangkasan, keupayaan menyesuaikan diri dan otonomi sejati. Ini bukan sekadar halangan kejuruteraan yang boleh selesai dengan chip lebih pantas atau kod lebih baik. Ia masalah yang bersifat asas. Kegagalan-kegagalan kecil yang kita nampak, walaupun di pusat penyelidikan terkemuka, membuktikan yang kita sedang cuba selesaikan masalah yang pemboleh ubahnya adalah manusia itu sendiri. Dan itu mungkin sesuatu yang tak akan pernah boleh diselesaikan sepenuhnya oleh barisan kod dan atur cara. Walau apapun pandangan kita, perbincangan ini jelas menunjukkan bahawa penerokaan sempadan antara keupayaan manusia dan mesin adalah antara usaha paling penting zaman kita. Persoalannya mungkin bukan lagi jika robot akan wujud bersama kita, tapi bagaimana dan di mana mereka boleh berfungsi dengan paling berkesan. Tepat. Dan sambil kita terus maju, kita perlu sentiasa akui kerumitan dunia yang kita diami. Dunia yang mungkin tak akan pernah dapat difahami sepenuhnya oleh logik mesin. Jelaskan ni, masih banyak lagi yang perlu diteroka dalam bidang yang sangat menarik ini.